So hi gang, hari ni aku nak buat apa? Aku nak tunjuk cara aku buat motovlog punya setup. And basically ni paling jimat lah bagi aku. Tak ada jimat sangat, tapi untuk pemula ni aku rasa the most best lah. Best setting. Okay. So apa pun, stay tune. So basically, this is the first item yang paling wajib korang ada lah sebenarnya. Ni kalau korang guna phone lah. Kalau guna action camera or kamera lain, boleh buka benda ni. Tapi better beli yang dia punya yang sebetulnya lah, which is gear yang lebih betul untuk camera action. Sebab ni untuk phone, especially untuk phone, sebab dia taklah terlalu heavy duty, boleh lah untuk pakai. So kalau macam nak jimat lah, macam ramai ingat aku pakai action camera semua. Tak, aku pakai phone je. So dia boleh landscape dengan portrait. Okay, so cara pakai dia macam ni je. Lepas tu aku set up phone kat sini. And about microphone, sekejap. Kalau pasal mic, aku guna helmet macam ni. Dia either helmet full face ataupun helmet semi full face macam ni lah. Kalau pakai helmet macam helmet Stern ke, helmet orang kata apa? Helmet apa lagi? Helmet MS88 tu tak dapat kot sebab angin kuat lalu. So aku guna mic wireless. Boleh je guna mic wireless apa-apa. Aku guna armgrass. So basically cara dia, sekejap, dia connect sini pula. Okay, basically cara dia macam armgrass aku ni, dia pakai magnet. So macam tu. So aku lekatkan je kat sini. Yang mic dia yang ni, so letak belah dalam. And then dekatkan magnet macam ni. Nampak tak? Langsung pakai, dah siap. So kalau dari luar memang nampak macam ni lah. Orang akan nampak armgrass ni. So macam tu je cara dia. Tak susah pun. So outcome dia akan jadi macam ni lah. Macam ni lah. Nampak tak? So macam ni nanti outcome dia. So basically kamera aku ni kecil je. Phone aku ni kecil. Aku pakai iPhone 13 mini. So dia nampak lah macam apa, ringan sikit. Tak adalah. Kalau pakai Pro Max aku tak tahu muat ke tak holder ni, sebab Pro Max terlalu bulk. Okay, kalau kau tengok dekat sini, nampak? Macam ni lah setup dia. Nampak 13 mini. Nampak kecil je, comel. Macam tu. Okay, apa-apa pun, itu saja untuk setup kali ni. Aku ajar yang paling simple lah, sebab ramai tanya. So aku ajar lah sikit. Alang-alang tu macam tu lah. Ni kucing aku. So ni setup paling marhain lah orang kata. Boleh je tukar pakai okay. Boleh je pakai mic lain, tapi mic wireless lah paling senang nak setup. Kenapa aku cakap kena pakai full face dengan semi full face? Sebab rintangan angin. Kalau kau buat motor laju ni, kadang-kadang pun ada juga bunyi angin, tapi tak adalah sekuat angin kalau pakai Stern dengan MS88. Sikit je. So itu sahaja. Kalau korang nak rekod video, pastikan pakai 0.5. Sebab apa? Sebab nak bagi video tu wide. Kalau korang pakai lens biasa, which is satu merupakan 26mm kot. Aku rasa 26mm macam tu. So dia akan buatkan video kau nampak tak berapa lawa. Kalau 0.5 wide boleh nampak macam ala-ala FOV macam tu. FOV? First of view. POV POV macam tu. Okay, so sekarang ni aku nak share something. Aku ada beli benda ni. Aku nak tanya korang pendapat. Benda ni aku dah beli lama tau. Ni carburetor Redleo PWK 26mm. So kalau korang rasa aku patut pakai ke, aku beli ni daripada sebelum raya lagi. Kira awal tahun ke lah. Tapi macam nak pakai ke tak pakai, nak pakai ke tak pakai. So apa pendapat korang? Aku patut pakai ke tak? Kalau aku pakai ni, boleh buat konten baru kan? Cuba korang komen, sebab aku nak try cabar diri aku pasang carburetor PWK ni sendiri. Itulah dia punya permainan. Apa pendapat korang? Korang rasa macam mana? Kalau korang rasa aku patut pasang tanpa ilmu, aku guna palatau orang kata. Korang boleh komen. Kalau rasa tak perlu, aku jual je. Tapi rasa tak nak pasang, baru motor pergi kan. Okay, apa pun, terima kasih kerana menonton Melayunya. Thanks for watching and do subscribe and like. Macam biasa, share dekat kawan-kawan korang. Tu je lah. Assalamualaikum.